Berita tergempar tuan-puan, harga emas telah direfreshkan kembali daripada RM491 kepada RM486 untuk masa sekarang. Tuan-puan, ini adalah harga yang terendah untuk buat pada bulan ini, iaitu 486. Jadi tuan-puan ambil peluang ini untuk grab seberapa banyak gram-gram emas. Kalau boleh buat overnight purchase, pembelian secara terus ataupun melalui kaedah EPP. Inilah peluang kita untuk memborong seberapa banyak gram emas bagi memuratakan balik harga emas yang pernah kita beli yang mahal itu. Okey, apabila harga emas ini turun, itu memberikan peluang dan ruang kepada kita untuk membuat pemurataan harga. Okey, kita tahu ada beberapa penyimpan-penyimpan emas yang telah membuat pembelian awal, okey, di mana harga masih lagi berada di atas, dan apabila harga ini turun, inilah peluang yang terbaik untuk kita membuat pemuratan harga. So tuan-puan, jangan lepaskan peluang ini sebab kita tidak tahu berapa lama harga ini boleh bertahan di tahap 486. Okey, mungkin harga emas boleh naik ataupun turun dalam masa terdekat ini. Itu adalah perkara yang biasa. Jadi apa juga harga emas yang kita sedang terima sekarang, kita ambil dan grab sahaja dahulu. Jangan mengharapkan harga itu turun sebegitu banyak. Okey, mungkin boleh berlaku, mungkin juga tidak, tetapi untuk jangka masa panjang, okey, sebagai seorang penyimpan emas, fokus kita adalah long term saving. So tuan-puan boleh lock ataupun grab peluang yang ada sekarang. Orang kata apa? Apa yang terhidang di depan mata, kita grab dulu. Apa yang berlaku kemudian, itu kita fikir kemudian. Okey, Assalamualaikum.